Abdul Qadir Jalani bin Ismail sebagai salah seorang Pusatjaya Suhakam yang bertanggungjawab sebagai focal person untuk kepengurusian CNF bagi tahun 2026. Forum Institusi Hak Asasi Manusia Kebangsaan Asia Tenggara (CNF) merupakan rangkaian sub serantau yang terdiri daripada 6 institusi hak asasi manusia kebangsaan National Human Rights Institution, iaitu Indonesia Komnas HAM, Malaysia Suhakam, Filipin CHRP, Thailand NHRCT, Timor Leste PDHI dan Myanmar MNHRC. CNF telah ditubuhkan pada 28 Jun 2007 dengan objektif sebagai satu mekanisme National Human Rights Institution serantau yang mempromosi dan melindungi hak asasi manusia bagi masyarakat di Asia Tenggara. CNF bertujuan untuk memperkukuhkan ahli CNF sebagai institusi yang bebas dan berprofesional, mempromosikan penubuhan dan pengukuhan institusi hak asasi manusia kebangsaan National Human Rights Institution di rantau Asia Tenggara selaras dengan prinsip Paris, mengukuhkan rangkaian dengan organisasi masyarakat sivil, kerajaan Asia Tenggara dan organisasi hak asasi manusia antarabangsa, mencanangkan undang-undang, dasar, langkah dan remedi berhubung dengan promosi, perlindungan dan pemenuhi hak asasi manusia. Respons secara kolektif dan berkesan terhadap isu atau kebimbangan hak asasi manusia yang mendesak. Mereka merupakan pengurusi semasa CNF. Tempoh kepengurusian Suhakam bermula semasa penutupan persidangan tahunan CNF ke-22 pada 20 November 2025 sehingga penutupan persidangan tahunan CNF ke-23 yang dijangka diadakan pada November 2026. Jawatan kepengurusian ini adalah bergilir di kalangan ahli CNF mengikut abjad. Sebagai pengurusi CNF, Suhakam bertanggungjawab untuk menganjurkan 2 mesyuarat kumpulan kerja teknikal TWG dan persidangan tahunan. Sebagai negara tuan rumah, telah menjadi amalan pengurusi CNF untuk menganjurkan program atau lawatan sampingan bagi memanfaatkan tempoh ahli CNF semasa mesyuarat TWG dan persidangan tahunan. Aktiviti ini boleh merangkumi dialog, latihan, persidangan serta lawatan ke tempat seperti penjara, pusat deportasi dan pusat pembelajaran alternatif. Oleh kerana CNF tidak mempunyai sekretariat tetap, pengurusi CNF juga bertanggungjawab untuk menguruskan fungsi pentadbiran bagi memastikan kesinambungan, kecekapan dan penyelarasan yang berkesan dalam kalangan ahli CNF. Operasi berdasarkan Pelan Strategik 2022 hingga 2026 yang memberikan tumpuan kepada 4 keutamaan: meletakkan hak asasi manusia sebagai teras dalam persekadaran COVID-19, mempromosikan hak asasi manusia dalam perniagaan, mencegah penyiksaan dan layanan buruk serta mengukuhkan CNF sebagai institusi serantau yang berkredibiliti, bebas dan berkesan, iaitu keutamaan yang diterajui oleh Suhakam. Mesyuarat Kumpulan Kerja Teknikal TWG CNF bilangan 1 2026. Mesyuarat Kumpulan Kerja Teknikal TWG CNF bilangan 1 2026 akan berlangsung dari 21 hingga 23 April di Kuala Lumpur, Malaysia serta melalui platform Zoom. Mengurusi CNF, Suhakam akan menganjurkan 2 program sampingan sempena mesyuarat TWG tersebut, iaitu yang pertama memberi tumpuan kepada pembela hak asasi manusia dan yang kedua memfokuskan kepada perniagaan serta keadilan iklim. Suhakam mengalas tanggungjawab sebagai pengurusi CNF secara serius dan menanti kerjasama dengan semua pihak berkepentingan utama dalam usaha melindungi hak asasi manusia dan kebebasan hak asasi masyarakat di rantau Asia Tenggara. Jumpa di Kuala Lumpur. Hak asasi untuk semua.